Sebab korang bodoh guys. Korang kena faham, masyarakat kita bodoh. Sebab kita acah-acah independen. Gaji 1,500, gaji 2,500. 2,000 je gaji, tapi acah-acah nak keluar rumah, nak duduk independen. Saya tak nak duduk dengan family. Saya nak keluar rumah, acah-acah independen. What the fuck? Kenapa tak duduk sekali? Aku yang income 10k sebulan pun aku stay duduk dengan family. Aku tak nak keluar. Sebab aku tahu bila kita keluar, dia makin lemah. Bila kita berpecah, dia melemahkan kita. Korang bodoh acah-acah independen. Gaji sikit je acah-acah nak keluar rumah. Kenapa tak duduk sekali? Adik-beradik ada 13. Tapi masing-masing tak duduk serumah pun. Masing-masing acah-acah independen. Masing-masing beli rumah suku-suku, duduk suku-suku, beli kereta suku-suku. Ekonomi pun berpecah, duit pun berpecah. Aku tak bodoh macam korang guys. Aku faham. Bila kita duduk sekali dengan family, kita gabung kita punya income, kita gabung kita punya resources, duduk sekali, kita kuat guys. And dah tak ada isu siapa nak jaga mak bapak. Sebab kita duduk sekali. Kita kuat ekonomi, kita kuat dari segi kesatuan, kita kuat fizikal sebab kita duduk sekali. Korang kerja kilang je, acah-acah independen. Bodoh. Kenapa tak nak duduk sekali dengan family? Tapi bang, duduk sekali mana boleh? Kalau dah kahwin macam mana? Apa masalah kalau kahwin? Duduklah sekali. Oh lupa, rumah korang kecil. Aduh, sorry doh. Aku lupa aku sedang bercakap dengan B40. Aku cakap ni untuk orang yang rumah besar, mansion. Dia duduk satu tempat, bukan mana duduk satu bilik guys. Rumah dia besar. Kita boleh duduk sekali dengan satu family, satu rumah, satu tempat dengan syarat ada dua. Kena tepati dua syarat. Pertama, family tu tak boleh toksik. Kalau family tu toksik, tak boleh duduk sekali, kena berpecah. Family tu tak boleh toksik. Kedua, rumah tu kena big enough, kena besar. Sebab tahu kena korang kaya guys. Kalau korang miskin macam mana nak bersatu? Untuk paid review, kalau korang nak DMA tolong promote korang punya business, korang PM je account ni DMA Islam.